Okay, hai, Assalamualaikum. Right, saya yang ada di sini adalah Kak Muspira. Okay, Kak Mus daripada Mathscape JDT. Okay, sekejap kita tunggu viewer-viewer untuk masuk. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada topik tingkatan 1, matematik, garis dan sudut. Yang ini selalunya killer lah untuk budak-budaknya. Selalunya mata butang-butang lah adik-adik kat luar sana dengan bab ni. Alright. Okay, untuk bab ini kamu tulis tingkatan 1 bab 7, garis dan sudut. Sebagaimana namanya, kita akan belajar mengenai garis, kita akan belajar mengenai sudut. Apakah itu sudut, apakah itu garis, dan apa kaitannya dalam benda-benda matematik kita akan belajar hari ini. Okey, apabila kita cerita pasal sudut, okay, kita akan teringat pasal satu putaran, itu cerita pasal sudut. Hello Kak Azwa, silalah tengok saya, itulah viewer kita. Okey, so sudut, kita cerita pasal putaran sebenarnya. Alright. Garis, macam korang nampak, kat mana-mana pun kalau kita tengok kiri, kanan, depan, belakang, semua kita akan nampak garis. Dekat sini ada garis. Kat atas ni korang nampak garis. Kat sini korang nampak garis. Kat sini korang nampak garis. Okey, adik-adik sekolah menengah tu, daripada korang duduk terbongkang kat rumah tu, mari masuk. Mari masuk belajar tentang garis dan sudut. Sebab ramai antara korang ni nak masuk exam kan nanti. Nak exam, naik ke cuti, korang ada leisure tu, korang exam terus, ambil. Okey, so balik pada sudut. Okey, kamu pergi dulu kepada sudut. Okey, sudut mesti ada simbol dia. Sudut, kita panggil sudut. Contoh kamu nak sudut P, Q, R. Okey, dan sudut tu mesti ada contoh 37 unit, mesti ada darjah. Okey, harap jangan lupa, ini perkara asas. Ini adalah simbol untuk sudut. Ini adalah unit untuk sudut, iaitu darjah. Okey. Alright, so senang. Macam mana kita nak tahu sudut tu PQR ke? Contoh, Kak Mus ada dekat sini P. Tak nak P lah, kita buat ABC. A, B, C. Macam mana nak tulis sudut tu dekat mana? Macam kita tahu sudut? Macam nama dia sudut, okay, dia mesti berada di antara dua garis. Mesti di antara dua garis. Okay, tolong ingat sudut dia mesti berada di antara dua garis. Dia tak akan tiba-tiba muncul satu garis. Memang tak akan ada sudut. Okay? Tapi sebenarnya nanti kita pergi go through satu-satu. Dia sebenarnya ada sudut, iaitu 180 darjah. Okay, tapi untuk sudut yang ini, dia mesti ada antara dua garis. Okay? Alright. So macam mana kita tahu nak namakan sudut itu? Kita nak namakan sudut tu. Sudut tu dekat sini. Kita nak namakan sudut. Macam mana? Okay, kita nak tulis macam ni. Jadi kita buat sudut. Apa ni? ACB, ABC. Okey, kita buat A. Macam mana nak tahu yang tengah-tengah ni apa? Yang tengah-tengah itu adalah sudut. Tengah-tengah kita dekat sini. Okey, sudut kita dekat sini, sudut menunjuk dekat B. Jadi dekat tengah-tengah mesti B. C. A, B, C. Okey, contoh kalau kamu buat bukan turutan, dekat sini pula. E, F, G. Macam nak tahu sudut ni dekat mana? Sudut ni mesti berada dekat tengah-tengah huruf dia. Okay, so kita tahu tengah-tengah dia dekat sini, sudut dekat sini, sudut dekat sini adalah tengah-tengah G. Okay? Right, dekat atas E, F. Nak F, G, E pun boleh. Yang penting di tengah-tengah mesti adalah menunjukkan sudut itu. Okay, sudut tu mesti kena tulis kat tengah-tengah. Okay, yang lain tak ada masalah. Okay, nak terbalik dekat sini pun tak apa. Tapi tengah-tengah mesti kena betul. Right, itu cerita pasal sudut. Settle. Okay, boleh Ingat, sudut tu mesti berada dekat tengah-tengah. Huruf yang tengah ini merujuk kepada sudut tu. Contoh PQR. So, sudut dia contoh dekat sini. Macam mana nak labelkan dia? Dekat sudut ni mesti Q. Okay, dekat sudut itu sendiri mesti Q. Alright. So, nak tulis P sini boleh, dekat sini R pun boleh, dekat sini P pun boleh, mana-mana boleh asalkan yang tengah mesti betul. Okay? Alright, itu cara untuk melabel sudut.
Okay, mesti kena tahu baca. Mesti, betul Kak Azwar, mesti kena tahu baca, kena tahu tulis sudut tu macam mana. Okay, kalau ada macam ni tapi tak tahu macam mana, dekat mana Q tu, macam mana sudut, dekat mana sudut tu tak tahu. Tengok tengah-tengah. Apa yang berada dekat tengah, itulah sudutnya. Okay. Contoh, kamu tambah lagi satu. Kan, kamu tambah kat sini. Oh, benda dentum kau. Kamu tambah dekat sini P. Kamu nak sudut PEG. Kamu nak sudut PEG. Dekat mana? Tengok tengah-tengah. Tengah-tengah adalah E. So dekat sini adalah sudut dia. Okay? Itu sahaja. Macam mana nak baca sudut. Okay, roughly. Seterusnya, dalam bab ini, okay, alright, kita akan belajar jenis-jenis sudut. Ada 5 jenis sudut. 6. 6. Okay? Jenis-jenis sudut. Ni ulang kaji balik. Semua orang dah belajar ni. Siapa yang terkata 1, 2, 3 mesti dah tahu jenis-jenis sudut ni. Okay? Ini kita kena ingatkan balik. Alright, apa benda sudut-sudut yang ada. Contoh. Yang pertama, kita ada sudut apa guys? Yang kurang 90 darjah tu. Okay, sudut tirus. Atau bahasa Inggeris dia kita panggil acute angle. Alright, acute angle ataupun sudut tirus bahasa Melayu. Okay, apa benda? Dia mesti kurang daripada, sudut tu mesti kurang daripada 90 darjah. Tak kisahlah 80 darjah ke, 70 darjah ke, 20 darjah ke, kita panggil dia sebagai sudut tirus. Okay, apa benda 90? Okay, kedua, ni kita pergi. Sebelum pergi ni, kita pergi sudut ni terus. Sudut tegak. Okay, ataupun bahasa Inggeris kita panggil dia right angle. Okay, right angle. Okay, sudut tegak ini adalah 90 darjah. Senang? Senang. Itu adalah sudut tegak 90 darjah. Macam tu. Kau macam atur roman yang kau suka buat tu, 90 darjah. Okay, sudut tirus ni mesti kurang daripada ni. Dia mesti sengit macam ni. Okay, kamu buat 90. Sudut tu mesti berada kurang daripada 90. Okay, contoh sini kosong. Habis kau. Kosong. Okay, sini 90. Alright, so sini 90. Kalau kotak 90, separuh ataupun kurang daripada 90 kita panggil sudut tirus. Okay, punya kurang 90 sudut tirus ataupun acute angle. 90 sudut tegak ataupun kita panggil right angle. Seterusnya, nombor 3, kita ada sudut cakar. Ambil kau. Sudut cakar. Okay, sudut cakar. Sudut cakar ni apa benda? Obtuse angle. Dalam bahasa Inggeris kita panggil obtuse angle. Alright, dia mesti lebih daripada 90 darjah. Okay, sudut cakar. Ni kurang. Lebih 90 darjah. Okay, lebih 90 darjah. Alright. So, macam mana rupa dia? 90 darjah macam ni. Ni terlebih. Okay, dia ke kiri. Kita ada 90 darjah. Okay, 90 darjah macam ni. Alright, sudut cakar mesti sengit. So, dia lebih. Okay, tu adalah sudut cakar. X. Right. So, kamu padamkan yang tengah-tengah ni. Tak nak bagi korang confuse. Dia terdentum, sister ganas. Okay, ini adalah sudut cakar. Dia mesti lebih daripada 90 darjah. Ulang balik, sudut tirus kurang 90. Sudut tegak 90. Sudut cakar lebih 90. Ni kita pasal 90 je. Okay. So, seterusnya, apa itu? Habis pasal sudut 3 ni. Siapa nak screenshot sekarang? Screenshot macam 1, 2, 3. 1, 2, 3, screenshot gitu. Macam live kan? Live gitu lah kan? Screenshot 1, 2, 3, 1, 2, 3, settle. Okay. Next. Habis Seterusnya, kita kena tahu bila cerita mengenai garis, okay, garis dan sudut, bila ada sudut kena ada garis lah.
Sebab apa? Sudut tu terhasil daripada dua garisan yang bercantum. Akan muncullah sudut. Okey, so kena tahu asas. Sudah. Asas untuk garis. Satu garis lurus, kita ada 180 darjah sudut dia. Okey, garis lurus. Apa benda ni? Garis lurus. Ni nombor 4 tadi, iaitu garis lurus. Bahasa Inggeris straight line. Okey, garis lurus wajib dan wajib 180. Okey, jadi adik-adik dengar je pasal garis lurus. Garis lurus banyak sangat akan jumpa dalam tingkatan 2, tingkatan 3, korang akan jumpa pasal garis lurus GL. Korang akan jumpa banyak sangat pasal garis lurus. Tolong ingat 180. Garis lurus 180. Garis lurus 180 darjah. Okey? Alright. So, next kita ada nombor 5. Iaitu sudut reflex. Ambil kau. Reflex. Apa benda pula tu sudut reflex? Okey, sudut reflex ataupun reflex angle, dia mesti berada di antara 180 ke 360. Okey, dia mesti lebih daripada 180. Okey, lebih daripada 180, tapi lagi kurang daripada 360. 360 satu bulatan lengkap. Okey, kamu mula daripada sini sampai sini, daripada sini tadi ke sini 360 darjah, iaitu satu putaran lengkap. Satu putaran lengkap 360, garis lurus berapa tadi? 180. Okey, dia mesti lebih daripada dia punya sudut. Okey, mesti lebih daripada 180, tapi kurang daripada 360. Jadi Kak Mus macam mana rupa dia? Rupa dia macam ni guys. Tadi kan contoh kamu ada sudut. Okey. Tadi kita ada, kalau korang ingat adalah nombor 1. Ini kita panggil sebagai sudut apa? Tadi. Sudut tirus. Okey, sudut tirus ataupun acute angle tadi mesti kurang daripada 90. Untuk sudut reflect, dia adalah pelengkap bagi sudut tirus. Yang balance-nya, okey, ini adalah sudut reflex. Okey? Maksudnya dia lebih daripada 180. Korang nampak tak bulatan? Dia nak complete dah bulatan, tapi dia tak complete. Sebab complete 360, dia mesti kurang daripada 360. Okey? So itu adalah sudut reflex. Seterusnya. Settle dah. Seterusnya kamu tambah je dekat sini yang tadi kita belajar, satu putaran lengkap. Satu putaran lengkap berapa guys? Satu putaran lengkap berapa tadi? Mesti 360 darjah. Okey, tolong ingat sampai bila-bila 360 darjah. Okey. Alright. So sudut reflex adalah sudut pelengkap bagi sudut tirus. Apa benda sudut pelengkap tu? Yang completekan dia, balance dia. Balance dia adalah sudut reflex. Okey, kalau kita ada sudut tirus, baki dia selain daripada sudut tirus kita panggil sudut reflex. Okey? Tu kawan dia lah. Lepas itu, apa lagi kita nak kena tahu? Kita kena tahu mengenai cerita pasal bab ni. Kita akan belajar mengenai sudut-sudut yang bersilang-silang. Apa benda sudut-sudut yang bersilang-silang? Okay, pernah dengar tak perkataan serenjang, apa benda lagi tegak tu tak apalah, jarak tegak. Okay, so kamu masuk sikit. Alright. Okay, untuk back balik pada sudut, jenis-jenis sudut ni, kamu ada tertinggal lagi 2. Okay, 2 lagi, tapi ini sebenarnya masuk dalam garis bersilang, tak apa. Alright. Kamu padam Dah? Screenshot 1, 2, 3. Macam tu. Laju je kalau nak ni. Okey. So tadi nah 6, satu putaran lengkap kita dah nombor 6 tadi. Jadi kita pergi kepada sudut bersebelahan dengan sudut bertentangan. Bucu. Masuklah terus. Okey, 7. Sudut bersebelahan. Ambil kau. Belahan.
ataupun kita panggil adjacent angle. Okay, adjacent, sebelah. Contoh, kita ada A. Okay, sudut sebelah A ni kita panggil sudut B. Itulah sudut bersebelahan. Sudut tu sebelah-sebelah. Senang kan? Alright. So, next kita ada sudut bertentangan bucu. Sudah. Sudut bertentangan je lah. Bertentangan. Okay, sudut bertentangan ni muncul bila kita ada garis bersilang. Kita ada garis yang bersilang. Okay, garis yang bersilang ini kita panggil, muncullah sudut-sudut bertentangan. Contoh, sudut bertentangan bagi C adalah D. Okay. Alright. So, sudut bertentangan bagi E adalah F. Okay. So, sudut bertentangan ni tolong ingat. Ni nota dia, tolong ingat. Dia X. Sini dengan sini, sini dengan sini. Okay, dia tentang. Okay, bucu bertemu bucu. Itu kita panggil sudut bertentangan bucu. Nama dia ada sudut bertentangan bucu, guys. Saya tinggal bucu, guys. Sudut bertentangan bucu. Jadi dia bertemu bersama-sama dekat tengah-tengah ni, bucu dengan bucu. Sini bucu, sini V, V. Okay, so X. Atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Itu adalah sudut yang bertentangan. Okay, so kita masuk kepada berkaitan dengan sudut-sudut atau garis yang lain. Okay, seterusnya kita ada masuk terus lah. Okay, so jenis sudut settle jenis sudut settle, so kita masuk garis. Sekejap garis sedikit je. Ulang balik sekali. Sampai nak screenshot 1, 2, 3. Screenshot dah siap. Orang kan suka no screenshot. Baca tak tahu bila, screenshot dulu. Tak apa, bagus. Usaha dah ada dah. Okay, jalan tu dah ada dah. Tinggal nak tengok je nanti bila-bila perlu. Okay, so kita ada dua garis yang macam ni. Siapa ingat ni apa benda ni? Kita panggil garis apa ni? Siapa ingat? Siapa yang tengah tengok tu? Siapa yang ingat? Ini adalah garis selari. Kita panggil garis selari. Ni ibarat crush yang tak pernah berkunjung tiba lah. Crush yang tak pernah sedar kehadiran kita dekat mata dia. Tak pernah ada dengar. Kita tak pernah nampak crush tu, tak pernah nampak kita pun. Okay, itulah garis selari. Dua garis yang sama arah tapi tak pernah bertemu. Dua garis yang sama arah tapi tak pernah bertemu, kita panggil garis selari. Dia tak pernah bertemu. Dia macam tu je. Okay, so seterusnya kita ada ni nama dia klasik sikit. Nama dia rentasan silang. Okay, rentasan lintang. Salah, sesat. Lintang. Okay, ataupun kita panggil intersection. Dalam bahasa Inggeris, intersection line. Okay, intersection line. Okay. Jadi apa benda rentasan tu? Kita ada garis selari. Rentasan lintang ni apa benda? Garis yang berada di tengah-tengah garis selari. Ini kita panggil dia rentasan lintang. Okay, inilah dia rentasan lintang. Ni, okay? Garis yang kat tengah-tengah tu. Intersection. Laju kan? Harap-harap korang boleh lah guna untuk ulang kaji. Bila last minute tu kau tengok je lah video ni balik. Okay? Alright. So, kita ada last sekali. Alright. So, dalam bab ni sebenarnya kita ada satu lagi pembinaan geometri. Okay. Nanti insyaAllah Math Sketch akan cover topik ini. Alright. Jangan risau, akan ada. Alright. So, settle. Okay, kamu nak pergi kepada sini. Dah belajar mengenai sudut. Dah belajar mengenai garis selari. Okay. So, bila ada garis selari ni sebenarnya, bila garis selari bertemu dengan rentasan lintang. Kita panggil rentasan lintang. Ambil kau intersection line. Kamu akan guna intersection line lah. Okay. Bila muncul garis selari dengan intersection line, garis selari, intersection line, garis selari, intersection line, kita akan jumpa beberapa jenis sudut yang baru tambahan. Okay. Kita panggil satu sebagai
Sekejap tak boleh buka pula. Tiba. Sudut sepadan. Kau ada marker pen gedabak macam ni. Besar weh. Besar. Sudut gedabak. Sudah. Sudut sepadan. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil corresponding. Corresponding angle. Okay, corresponding angle. Okay, corresponding angle ni apa benda? Bila kita jumpa sesuatu pada sudut ini dengan ini ataupun ini dengan ini. Okay, macam mana nak ingat Kak Mus? Ya Allah, ya Tuhanku, easy way, easy. Sudut sepadan, tolong ingat sampai bila-bila. The F, sama ada F betul ataupun F terbalik. The F jugalah. Okay? Alright, macam mana nak tengok F tu? Daripada sini, satu. Nampak F dia? Nampak kan? F kan? Nampak kan? F kan? Tu F saya ingat. Okay? Kalau macam tak nampak sangat, aku buatlah pakai marker merah pula. Sini. So, situ F. Okay, so F kita dengan F terbalik, sama je. Jadi, sudut yang sepadan ini, apa benda nak cerita? 3 jenis sudut yang Kak Mu akan tunjuk lepas ini, semua ni akan membawa kepada sudut. Macam mana korang nak dapatkan sudut tu? Okay, bila ada soalan, cara dia kena ingat sudut-sudut ni lah. Okay, kita ada sudut sama dengan sudut yang bila ditambahkan dapat 180. Right? So, untuk sudut F ni, corresponding angle ataupun sudut sepadan ni, apa benda? Sudut tadi apa dah? FG kot, G H. So sudut G sama dengan H. Okay, sini J K. Sudut J sama dengan K. Kak Mus, I mana? Aku malas nak buat I. Nanti korang confuse. Okay? Bila buat I macam ni, nanti korang confuse. Okay? So, sudut J sama dengan K. Maksudnya sini sama dengan sini, sini sama sini. Apa maksud sama? Sudut dekat sini, bila nilai dia 20, automatik dekat H 20. Sama. Okay? Sama. Okay? So, J dengan K sama. Maksudnya apa? Kalau sini 20, sini 20. Kalau sini 50, sini 50. Sama. Okay, kenapa kena tahu benda-benda macam ni Kak Mus? Sebab, kat bawah tu ada kita letak, ya. Sebab penting untuk ingat. Kalau tak, korang tak boleh buat soalan. Soalan apa? Soalan yang macam ni. Macam benda-benda macam ni. Kejap lagi kita go through. Macam mana nak buat sudut-sudut yang berkaitan, soalan-soalan yang berkaitan dengan sudut-sudut ini. Soalan-soalan ni inilah yang korang bela-bela sebab apa? Sebab tak ingat benda-benda ni. Okay, jadi kita kena tahu apa benda yang korang kena cari dekat sudut tu untuk dapatkan nilai dia. Cara nak cari nilai adalah kita kena ingat lah benda-benda sudut ni. Okay, sudut sepadan F. Sepadan F. Sudut sepadan F. Sepadan F. Okay, so kedua kita ada sudut selang-seli guys. Okay, ataupun bahasa Inggeris the alternate angles. Okay, alternate angles. Yusra masuk ke? Hai Kak Yus. Alright, alternate angle. Kalau tadi sudut sepadan F, selang-seli, tolonglah ingat Z. Sama ada Z ini ataupun Z terbalik. Okay, Z. Apa benda yang Z tu Kak Muz? Sabar, aku nak tunjuklah ni. Okay, so yang pertama sekali contoh sudut yang dekat sini, HAJKLM sama dengan sudut Z sini, N. Sudut M sama dengan sudut N. Okay, alright, macam mana Kak Mus tahu? Satu lagi kita ada dekat sini, warna hijau. Sini MNO P terus Q. Okay, kita guna kaedah Z. Macam kamu cakap tadi, kaedah Z. Dia boleh jadi Z macam ni. 1, 2, Z.
Nampak kan Z? Z lagi satu terbalik lah. Kita tera pakai warna hitam. Sini, sini, sini. Nampak kan? Sebab tu M sama dengan N, P sama dengan Q, maksudnya sudut dia bernilai yang sama. Nilai diorang sama. Kak Yus busy lah servis kereta petang-petang haru. Gitu. Okay. So, settle. Okay. Selang-seli Z, selang-seli Z. Z ada dua sudut, so dia selang-seli. Okay, sepadan F, selang-seli Z. Lagi kita ada sudut pedalaman. Nombor 3. Sudut pedalaman. Ni paling senang lah. Sudut pedalaman ataupun senang korang nak ingat C. Dia bukan C bulat kan. Kau buat C macam digital C. Okay, C digital. Okay. Okay, C yang kalau jumpa dekat typing tu kan. C gitu. Okay. Alright, apa benda yang C ni Kak Mus? M, N, P, Q, R sama dengan S. R sama dengan S. S, sekejap. R, S, T, U. Ambil. Okay. R, S. Mana T, U? T, U. Okay. So, apa benda ni? Gunakan C. Korang tak nampak lagi. Sampai lagi kita buat soalan. Akan nampak satu-satu. Sini C dia. Okay. Lagi satu C berada dekat mana? Dekat sini guys. Ni pun ada C. Okay. Alright. So, sudut-sudut 1, 2, 3 sepadan selang-seli pedalaman hanya... tak habis lagi guys. Sorry. Okay. Sudut pedalaman. Salah. Dia tak sama. Dia bila korang tambah, dia akan jadi 180. Tambah 180. Ini adalah sudut pedalaman. Okey? Apa benda ni? Contoh. Kalau sudut R 100 darjah. Maksudnya S 180 tolak 100, korang akan dapat 80. R 100 darjah, S dapat 80 darjah. Okey? Contoh T 60 darjah. Jadi U akan dapat 120 darjah. Okey? Dia melengkapi. Sudut pedalaman ataupun kita panggil sudut pelengkap. Okey? Kadang-kadang ada juga kita panggil sebagai sudut pelengkap. Pelengkap. Kan korang pening pula dengan sudut pelengkap yang ni yang tadi kat sini ni. Okey, so kamu buat pedalaman. Alright, maksudnya C. Hasil tambah sudut yang berada dalam kawasan C akan dapat 180. Hasil tambah 180, hasil tambah 180. Okey? Senang je. Kalau 65 kat sini, so dekat sini korang dapat 115. Okey, sepatutnya. Alright, apa benda ni semua? Settle ini sepadan F selang-seli Z pedalaman C. Okey, sepadan F selang-seli Z pedalaman C. Sepadan F selang-seli Z lagi pedalaman C. Dah macam menyanyi. Mari tengok soalan kat sini. Mari adik, mari abang. Dia tanya, berapa X? Sudah kau. Boleh. Okey, cara nak dapatkan X, kita boleh guna 3 jenis tadi. Kita cari kat mana ada F, kat mana ada Z, kat mana ada C. Okey? Mari kita cuba satu-satu. Okey. Sorry, gambar ni terlupa nak letak. Okey, tadi sudut-sudut 3 yang Kak Mus ajar tadi. Yang ini sepadan selang-seli dengan pedalaman hanya boleh digunakan bila ada garis selari dan ada rentasan lintang di atas garis selari. Okey, ada 2 garis selari, ada 1 rentasan lintang, automatik boleh guna ketiga-tiga jenis sudut ini untuk cari. So, soalan ni kita first sekali, mula-mula sekali tolong cari di mana garis selari. A, C, K, sudah saya punya tertinggal. L. Okey? Alright, jadi garis selari kita adalah garis AC dan garis KL. Itu adalah garis selari. Alright. Jom kita cari dulu macam mana nak dapat X. Okey, kita kena dapatkan dekat sini. Kenapa? Ingat tak tadi kamu ada cerita pasal X?
Okey, sudut yang kita panggil sebagai sudut bertentangan, X. Sudut bertentangan. Sudah. Okey, sudut bersilang ataupun sudut bertentangan. Sudut bersilang yang kalau adik-adik masih ingat, kamu cakap mengenai X, sudut ni sama dengan ni. A sama dengan B, C sama dengan D. A, B, C, D. Ni, X. Okey, masih ingat? Okey, masih ingat? Alright. Dah sampai soalan dah ni, dah sampai soalan. Right? Okey, so ada dua garis lurus. Mari kita cari. Tujuan kita bila kita tengok soalan ni, dia suruh cari X. X dekat sini. Automatically kita nak cari, kita kena guna yang sudut bersilang tadi. X sama dengan yang dekat kawasan sini. Macam mana pula nak dapat ke kawasan sini? Ini kita panggil sebagai sudut besar sekali ni, kita buatlah sebagai Y. Untuk dapat Y, kita kena cari sebelah sini dengan sebelah sini, betul? Sudah. Okey, cari sebelah sini dulu, cari sebelah sini. Senang je guys. Gunakanlah teknik-teknik kamu tadi. F, Z, C. F, Z, C, F, Z, C. Carilah mana-mana. Kita ada dua garis selari. Kamu ada jumpa satu dekat sini, iaitu Z. Harap boleh nampak lah warna merah tu. A, B, R, L. Okey, kat situ Z. Jadi, dekat sini, sudut sama dengan sini. Okey, jadi dekat sini, warna merah ni, Z kita dapat 105. Tak percaya, cuba tengok Z. Tengok, revise balik. Z, sudut dia sama. Sini bucu sini sama dengan bucu sini. M sama dengan N. Samalah balik dekat soalan. Main buka-buka. Kita ada whiteboard buka-buka. Mari datang sini. Best lah. Boleh main-main. Okay. So, dekat sini. Sudah. Sekejap. Kau sesat. Dekat sini sepatutnya dekat sini kan? Tu lah. Aku lah. Saja tu. Acah-acah soalan cikgu korang kan? Tak, aku memang salah. Okay. Bukan dekat sini. 105 tu dekat sini. Okay, dekat sini. Alright. 105 ni, kamu ulang balik. Dia sebenarnya bukan... Aku pun kata-kata tom dah petang-petang ni. Okay. So, dekat sini, untuk dapatkan kat sini sebenarnya, dia guna C. Okay, dua garis. Ingat untuk cari garis renjang. Dia ni kan garis apa tadi? Lintang. Rentasan lintang. Cari rentasan lintang, garis ni, yang bercantum dengan garis selari. Garis selari, cari kat mana? So, C. Terus dapat yang belah sini. Kan kita nak cari Y kan? Untuk dapatkan X, kita kena cari Y. Sebab dia X tadi. Ni. Kita nak samakan. Alright, so kita cari kat sini. Okay, macam mana nak cari? Ni adalah C. Jadi, C apa benda? Sudut dekat kawasan sini tambah dengan sudut yang dekat sini. Kamu buat sudut ni tadi, Y yang besar-besar tu Y. Sini adalah sudut, apa yang tadi kat sini? P. Okay, sudut P. Allah, maka besar dah. Harus tu. P. Saya nak cari sudut P. Sudut P. Saya nak cari. Salah ni. Okay, sudut. Kita cari P. Ambil. Dia dah pecah campur warna Kamu guna warna biru. Sudut P. Macam mana tadi? C. Ingat tak C? Ulang balik. Kamu duduk kat sini. C. Hasil tambah 180. Jadi, untuk dapatkan P 180. Senang sangat. Tolak je 105. Berapa dapat P? P akan dapat P akan dapat 75 darjah. Okay, jadi kat sini kita akan dapat 75 darjah. Cukup tak? Tak cukup, kita kena cari lagi yang belah sini. Untuk kita dapatkan X. Sebab ada cross tengah tu. Okay. Alright. Okay, tips kamu untuk soalan-soalan macam ni, korang kena ada highlight. Bawa highlight dan cari huruf-huruf C, X, Z, C, Z, F. Okay. F, Z, C, X. 4 benda. Okay. Settle. So, P dapat 75.
Lepas tu kena cari pula dekat sini. Okay, macam nak cari yang dekat sini? Ada sebab guys, kenapa dia bagi 40 ni, ada sebab. Okay, ini adalah garisan selari. Okay, Kak ulang balik selari. Ada satu lintasan kat situ, garis lintasan. Garis, ya Allah, rentas lintang, ya Allah. Okay, ada satu garis, kau senang je kau ingat. Garis yang cantum dekat garis selari. Okay, nampak warna hijau ni? Sudut yang dekat sini sama dengan sudut yang dekat sini, iaitu F. Kalau korang ingat lah, F. Okay, right? So, sini 40. Alright, jadinya kita dapat katakanlah yang sudut 40 itu adalah Q. So, Q sama dengan 40. Untuk dapatkan X, sudut X sama dengan sudut P tambah dengan Q. Sebab apa? Sebab ini tadi X. Nampak X dekat sini? X dekat sini kita ada nampak X, garis yang bersilang. Jadi, tambahkan aja guys. 75 tambah 40 darjah. Jadi, X akan dapat berapa? Okay, X kita akan dapat 115. Siap. Siap. Macam tu je. Okay. Jadi, kamu ulang balik. Kepentingan untuk tahu mengenai sudut sepadan. Sudut sepadan, bila nampak je soalan, ada je garis yang ada anak panah ni. Garis yang ada anak panah ni nama dia garis selari. Okey? Garis selari. Muncul je garis selari, kena ingat ada 4 benda. F, Z, C, X. Lagi satu. X. Okey? X tu. Sibuklah dia ni. So, X. Alright? So, 3 sudut. Okey? 3 sudut yang ini, F, Z, C, X. 3 antaranya semua sudut sama. Apa benda sudut sama? F, Z, X. 3 jenis sudut ni sama nilai. Sudut dia akan menjadi sama nilai. Sudut pedalaman dia rare sikit. Satu benda yang rare. Hasil tambah sudut yang berada di dalam C akan menjadikan dapatkan hasil 180. Okey? Kalau dekat sini 10, sini maksudnya 170. Okey, dia tambah 2, R tambah S akan jadi 180. Okey, settle? Untuk hari ini, mari kita revise balik apa yang kita belajar tadi. Ada jenis-jenis sudut. Okey, jenis-jenis sudut apa benda tadi. Kita ada belajar mengenai sudut tirus. Sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Okey, ataupun acute angle nama dia. Okey, next kita ada sudut tegak 90 darjah. Seterusnya kita ada sudut cakar. Okey, ni sudut tirus. Okey, sudut tegak, sudut cakar terlebih. Okey, dia mesti lebih daripada 180. Lebih daripada 90. Tapi tak sampai 180, takkan lebih. Okey, dia lebih daripada 90, sudut cakar lebih daripada 90 darjah tapi kurang daripada 180. Okey, lebih daripada 90 darjah tapi kurang daripada 180. Dia berada di antara tengah-tengah. Okey, sedang kita terkangkang macam tu. Okey, next kita ada kita ada garis lurus 180. Okey, lepas tu kita ada sudut reflect, sudut selain daripada sudut tirus. Maksudnya sudut tirus. Korang ada sudut tirus. Okey, selain daripada ni kita panggil sudut reflect kat kawasan ni. Okey, sudut yang besar tu sudut reflect. Lepas tu sudut reflect ni apa benda? Sudut reflect ni dia mesti lebih daripada 180. Dia lebih daripada 180 tapi kurang pada 360. Dia nak dekat-dekat 360 tapi bukan. Macam ni, dia nak dekat bulat dah. 360 tu satu bulatan lengkap. Okay, dia nak dekat bulat tapi dia belum cukup bulat. Okay, itu adalah sudut apa tadi? Reflect. Okay. Next kita ada satu putaran lengkap 360. Lepas tu kita belajar pasal, kalau korang masih ingat lagi, garis bersilang X. X dekat sini, apa benda X ni? Sudut yang bertemu, okey, contoh A bertemu dengan B, sudut dia ada nilai yang sama. Okey, D sama nilai dengan C. Kalau 20, 22, 20. Okey. Seterusnya, kita ada sudut sepadan. Kita ada sudut seli, sudut pedalaman. Okey? Alright, sudut sepadan F. Sepadan F selang seli
Z berdalaman C. F, Z, C. So ada 4 F, Z, X, C. F, Z, X, C. F, Z, X sama C 180 hasil tambah 2 sudut dalam C akan menjadikan nilai dia 180. Okey, siap. Itu sahaja untuk hari ini. So, untuk mendapatkan lebih lagi ilmu dan korang macam nak isi masa lapang waktu cuti sekolah dan nak exam ni, boleh datang dekat MathSketch. Kalau korang nak register, boleh register dekat, korang boleh pergi kepada profil MathSketch ni. Kat situ ada nombor telefon. Telefon je terus. Okey? Alright? So korang akan dapat bermain dan belajar di sini dengan gembiranya pada cuti sekolah. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you guys. Thank you for joining my live. Berjumpa lagi kat sini. Okay? Datang-datang register kat sini. Okay. Nak ingatkan satu lagi. Kalau korang register sekarang, korang register hari ini, sekarang dalam bulan 12 ini, korang akan dapat diskaun 50% yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran korang half price. Jimat banyak guys. So kalau siapa-siapa nak jimat, nak belajar kat sini tapi nak jimat sekarang masanya, daftar sekarang. Itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi.